Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Melembu. Di rumah ni kita akan serang kunci. Rumah ni dah siap. Rumah ni 2 bilik, 1 bilik air. Okey, pintu bahagian depannya 5x7. Ni bahagian depan, ruang tamu dan terus ke dapur. Okay, ni satu pintu, 34 inci kali 7. Okay, ni tabletop bahagian dapur. Okay, sinki satu, tapi yang jenis besar. Okay, tabletop. Okay, bawah pun kita buat tinggi sikit. Okay, corak tabletop ni macam ni ya. Okay. Dan dinding pun dia guna tile yang sama juga untuk tabletop ni. Okey, di bahagian sini kita menggunakan tingkap rendah. Tingkap rendah ni dia buka bawah ke atas untuk dapur lah. Ni 2x4. 2 daun. Dan di bahagian bilik, okey, bahagian bilik, kiri kanan, tengah-tengah bilik air. Okay, ini bahagian bilik. Bilik ni keluasan dia 10x12. Ini bahagian bilik air. Di tengah kita menggunakan pintu aluminium ni, lipat 2. Okey, bahagian bilik air, tandas dulu. Sinki, tile 5 kaki, lampu dan ada satu exhaust fan. Dan bilik kedua 10x12. Tile penuh, kita menggunakan tile 2x2. Okey, harga rumah ni adalah 72,000. Termasuk tile, tabletop, wiring dia ada tambahan. Macam lampu downlight kita akan bagi free. Okey, exhaust fan tu pun tambahan. Okey, kipas ni tuan rumah punya, cuma kita tolong pasang sekali. Cuma grill pintu ni ada tambahan tuan rumah. Untuk rumah ni kita akan bagi kipas ceiling satu set lah. Kipas remote kita bagi satu set, percuma. Okey, hanya rumah ni 72,000 sahaja. Okey, kita akan tengok di bahagian luar sekali lagi. Okey, ni bahagian hadapan. Bahagian hadapan dia ada pos turun, pun ada tile penuh. Dan bahagian sisi